الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahman. Yang saya muliakan Tuan Nazir sini panggil pengurusi kan pengurusi Tuan pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan barisan Imam Bilal Masjid atau Madrasah Al-Ikhlas yang saya muliakan dan saya kasihi Al-Fadhil sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Haikal yang begitu halim orangnya, halim, begitu lembut tuturnya. Nah, sebab itulah kalau dia mesej saja saya memang wajib kena balas. Ustaz Habibi dia kata, tahun ni nak satu malam memang saya akan jawab insya-Allah. Inilah sahabat saya yang subhanallah akhlaknya subhanallah, tuturnya subhanallah, masya-Allah tabarakallah. Yang saya muliakan, saya hormati asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah yang saya muliakan, saya kasihi, ayahanda dan bunda, tuan-tuan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, tetamu Allah yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita sama-sama gemakan ucapan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Thank you Allah. Terima kasih ya Allah. Kerana beri lagi peluang kepada kami ya Allah.
yang banyak kekurangan ini, banyak kelemahan ini, ya Allah, syukur, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Kerana Allah beri lagi kita satu hari lagi hari ini, pada malam ini dapat kita sama-sama hadir, dapat sama-sama kita luangkan masa, dapat kita sedikit semangat untuk sama-sama kita mendirikan qiyam kita, solat kita pada malam ini. Kalau kita nak kirakan kesibukan kita, penat badan kita, letih tubuh kita, memang kita dekat rumah sajalah. Betul tak? Okey, cukup lah Ustaz, dah puasa dah hari ni. Okey lah Ustaz, semua dah bayang, semua belasar, semua maghrib. Okey lah Ustaz, isyak ni kami buat lah. Tak puas Ustaz, tarawih tak puas lah. Makin slow suara dia, tarawih tak puas lah. Baca Quran tak puas lah. Subhanallah. Tapi kasihnya Allah pada kita, Allah beri sedikit semangat kepada kita, sedikit kekuatan untuk kita menempuh halangan itu. Berjaya, kita ucap tahniah pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang kuatkan semangat, dapat tempuh halangan, dapat hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Antara perkara yang kita jarang lakukan di dalam bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan ini kita secara tidak langsung, secara automatically mudah untuk lakukan. Itulah barakah Ramadan. Tanpa kita sedari, bulan-bulan yang lain kita susah nak buat. Kan? Bukan kata tuan-tuan, saya yang terutama sekali. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi, start mutuh dulu habis sembahyang isyak. Kan? Solat ba'diyah pun tak ada. Tetapi datangnya Ramadan, kan? Datangnya Ramadan secara tak semena-mena, kita rasa macam okey je kalau 8 rakaat lepas tu. Subhanallah. Tak percaya tengok tuan-tuan ni, tunggu apa ni? Tunggu tuan-tuan, tunggu. Sebab apa? Tak cukup lagi 4 rakaat. Nasib lah, lepas ni panjang lagi saya akan baca. Minta maaf lah. Kunci itu. Allah. Tengok, kita boleh tunggu tuan-tuan dan puan-puan. Itulah barakahnya Ramadan. Kan? Sebelum ni kita buat juga Ustaz ba'diyah 2 rakaat, lepas tu ambillah hajat 2 rakaat 4. Tapi ja'a Ramadan, datangnya Ramadan, barakahnya, mulianya tetamu ini, hati kita jadi semangat. Barakahnya malam ini kita 8 rakaat. Kan? Malam esok masa nak pergi masjid apa nama ni, Jalan Duta lah. Imam Jalan Duta macam Surim baca. Syekh Surim. Syekh Sudais. Saya sedih aja dengar bila nak habis tak ni kata. Kan? Tak kisahlah, maksudnya datang Ramadan kita jadi gembira untuk beribadah. Secara tak semena-mena, subhanallah. Ni tuan-tuan tunggu 8 rakaat, jadi nak habiskan sambung lagi 4 rakaat. Yang witirnya, lepas tu ada yang tadarus pula. Allahu Akbar. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Itu satu yang pertama. Jadi grablah, ambillah peluang. Saya nasihatkan diri saya. Sebab itu kadang-kadang kalau Ramadan ni saya suka sebenarnya dapat jumpa sahabat-sahabat, dapat jumpa Ustaz Haikal, kita dapat semangat, dapat aura dia, dapat semangat, dapat barakah, dapat jumpa pula tuan-tuan, bapak, ibu, ayah-ayah yang penuh dengan semangat untuk bertarawih, untuk beribadah. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kan? Kalau kita pergi Mekah lagi lah, saya yakin dan percaya ibu-ibu, ayah-ayah yang dapat saya memang ada pengalaman bertarawih di Makkah Al-Mukarramah ataupun di Madinatul Munawwarah. Sama lagi lah tuan-tuan. You tak balik ke pasar? I tak balik dah, I stay je. Kau lama lagi nak tunggu berbuka isyak. Kalau I balik sekarang tak boleh masuk you. Dia tangguh tunggu daripada Zuhur tak balik. Balik pun tak ada apa, balik makan. Betul juga kan. Tunggu daripada Zuhur, menjelang Asar, menjelang Maghrib, menjelang Isyak, barulah bertemu dengan tarawih. Bertunggu tu. Sebab kemanisan Ramadan itu. Dah nak tunggu lama tunggu ni. Buka puasa kurma je pun. Kurma roti kerah tu, cicah dengan laban. Tapi itulah nikmat berbuka puasa. Subhanallah. Jangan esok makan roti dengan laban pula. Masak apa ini ya? Roti je lah. Ke Mekah, jangan macam tu. Kita kat sini nasi Arab lah. Nasi Arab lah. Subhanallah kan? Dan nasi Arab. Sebab dua kegembiraan orang yang berpuasa, saat dia berbuka, dan satu lagi saat dia bertemu dengan Allah. Jadi berbuka kena happy. Berbuka kena, maknanya bukanlah kata membazir, tidak, tapi berbuka tu biar seronok. Sebab Nabi kata saat berbuka itu saat yang istimewa, saat yang gembira, saat yang mulia kan. Baik. Dah lah tunggu tu, makan sikit buka puasa, makan kurma tu, tarawih pula panjang, la ilaha illallah.
Panjang, 2 orang tu imam. Panjang baca. Tak apa Ustaz, saya lagi panjang lagi seronok Ustaz. Macam orang ni. Jaga lagi ya. 2 kali ulang lah. 2 kali ulang tak sumpah. Saya nak keluar dah tadi lepas 4 tu. Tak boleh keluar dah. Subhanallah. Panjang baca Allah, tapi lagi panjang lagi menyerat di hati kita. Itulah Al-Quran. Saya ada satu pengalaman saya tak banyak. Saya rasa baru sekali saya sempat menyambut Ramadan di Mekah. Dapat 2 hari saja. Ada satu malam tu saya ingat lagi, saya dengan Amir Rahman, Ustaz Amir Rahman kan, Ustaz Rahman Abbas kan. Kebetulan pergi jumpa kat sana. Lepas tu ada satu malam tu, malam tu kedua, dah pakat dengan dia, Syekh. Syekh, jadi lepas 10, masa tu 20 rakaat. Kan sekarang 10 rakaat sekarang. Lepas tu dia tambah dengan qiyam nanti 10. Kalau sekarang ni tarawih 10, 4 rakaat 2 imam kan. Masa tu sebelum Covid lagi 20 rakaat. Jadi dah pakat dengan Ustaz Amir. Syekh, nanti lepas 10 kita ke bawah. Lepas 10 rakaat, kan biasa 10 rakaat dia akan tukar imam. So dia ada gap sikit dalam beberapa minit kan. So dia nak pergi cari air tebu. La ilaha illallah. Orang Malaysia macam tu lah. Saya lah dah pakat meh. Lepas Isyak kita pergi cari air tebu. Lepas tarawih 10. Okey lah. Lepas tu lepas habis saja 10 rakaat, kami pun bangun. Kami pun berjalan nak keluar daripada masjid. Sampai tengah berjalan tu, tak sempat lagi keluar daripada masjid, naik imam baru. Imam yang kedua lah. Allahu Akbar. Syekh Sudais. Tak cakap banyak tuan-tuan, pusing balik, letak seliput, semayang balik. Air tebu ke mana, apa ke mana. Sebab nak dapat tu bukan senang kan dapat. Sekarang banyak ada Syekh Sudais. Yang best ada Syekh Bandar Balila. Allah. Syekh Bandar Balila kan, nanti search kat YouTube kan. Tuan tu search Zanazir je saya dulu. Search juga Bandar Balila contoh kan, Syekh Bandar Balila. Jam ni tak jadi kan. Orang patut saya tengok dia sama je. Saya awal lagi macam tadi tak jadi. Bahaya ni. Kita ada 4 rakaat, ada 4 juzuk lagi. Jadi Syekh Bandar Balila, Syekh Mahir. Allah. Tuan-tuan kenal tak Syekh Mahir? Saya memang peminat nombor 1 Syekh Mahir. Mahir tu saya minat nombor 1. Oh ya ke? Cuba baca sikit. Dah ada. InsyaAllah ada jalannya. Amboi, itu Mahir Zain. Yang ini Imam Masjidil Haram dan dia Mahir Al-Mu'iqli. Allah sedapnya baca. Viral baru ni semalam ke? Syekh Badr Al-Turki, imam yang kedua, dia lupa mula kat mana. Nak starting solat tarawih tu, dia tak mari ayat mana yang malam tadi last. Masya Allah. Yang malam tadi last tu Imam Syekh Mahir. Kan? Kadang betul Syekh, kadang kita tak teringat kan. Bila takbir tu baru teringat, malam ni mula ayat mana? Sudah Qul huwallah je baca. Jadi lama gap tu lama. Syekh Mahir kat belakang dia pun betulkan, dia bagi ayat. Masya Allah. Contoh tengok dalam TikTok, dalam IG ada. Dia kata beautiful apa kan. Syekh Mahir beritahu ayat yang last malam tadi. Subhanallah. Imam masa tu Syekh Badar Al-Turki, imam baru. Dia ada 2. Yang baru Badar Al-Turki dengan Syekh Samsan kan. So ada lagi Syekh sedap-sedap. Allah. Search lah tuan-tuan, biar Al-Quran tu kita seronok dengar. Dia kata Quran ni bukan kena baca je. Tak, dengar pun kena juga. Sebab Nabi pun suka dengar Al-Quran. Ya Ibn Mas'ud, Iqra' alayya Al-Quran. Wahai Ibn Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Macam tuan-tuan sekalian, saya nak suruh baca, siapa nak baca? Jangan Ustaz, tak ada suara Ustaz, nafas tak ada Ustaz. Yang tu jawab tu, yang menyawa tu apa? Biasanya macam tu. Saya pun macam tu, kalau guru suruh baca, Allah tu guru tu syahidah, tunduk semua. Ya Allah, Iqra' terpilih. Allahu Akbar. Macam tu lah seolah-olah Ibn Mas'ud dia kata, bukankah Al-Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah? Dan bukankah kamulah yang paling layak, paling afdal, paling elok baca Al-Quran? Suruh aku lah. Contoh, Nabi kata betul, memang Al-Quran turun pada aku, tapi aku juga suka mendengar bacaan Al-Quran. Wah, tuan-tuan kena ada juga dalam list kita tu kat rumah. Tambah-tambah bulan puasa ni, bulan lain jangan ada.
bulan Ramadan ni, at least playlist kita punya phone ke apa ke, ya ada syekh-syekh tadi. Syekh Bandar Bali dah, Syekh Mahir Al-Mu'itli, Syekh Yasir Al-Busri. Allah sedapnya baca. Saya tak pandai tiru, saya tahu ni. Yasir Al-Busri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Oh sedap dia. Itu tak mesti tak sedap. Syekh Yasir Al-Busri. Tuan-tuan dengar, dia baca, dia punya lagu dia tu, subhanallah kan. Ada banyak lagi syekh, antaranya Syekh Haikal. Saya dekat YouTube Syekh Haikal. Imam tuan-tuan yang suaranya golden voice. Subhanallah, untung tuan-tuan. Subhanallah. Kan? Sebab itulah jarang-jarang kita jumpa pada bulan lain. Bulan Ramadan ini kita jumpa, hargailah betul-betul, kerana kita belum tentu lagi nak jumpa next year. Even this year, this Ramadan kita tak sure lagi kita dapat habis ke tak. Saya tak boleh jamin, bukan kata nak tunggu raya. Malam ini saya tak pasti lagi saya balik lagi sampai tak kat rumah saya. Kok masuk berita besok. Seorang imam tarawih didapati kanser tu. Dekat Tun Sungai Besi sudah. Tengok-tengok saya akan kata tak boleh jamin. Jadi peluang oleh Allah hari ini ambillah betul. Itu yang pertama. Maknanya tarawih tu, solat fardu itu memang dah jadi kewajipan kita. Dan kita dah sombong-sombong, okay, dah tu dah kan. Cuma yang solat-solat sunat tadinya tarawih. So isi masa tambah 10 yang akhir. Itu yang paling istimewa. Itu satu. Yang kedua, sebelum kita berakhir, ambil satu lagi peluang. Bulan-bulan yang lain jarang kita jumpa, jarang kita lakukan. Mungkin ibu ayah taklah, mungkin saya lah, memang jarang sangat bulan-bulan yang lain. Tetapi bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala kejutkan kita sepanjang 4 hari, 30 hari insya-Allah dengan sahur. Sebelum sahur, please lah, janganlah tinggalkan 2 rakaat solat sunat tahajud. Sebab sebulan ini insya-Allah kita akan bangun sahur. Tapi tak tahulah dekat Al-Ikhlas ni, tuan-tuan sahur ke siapa? Takut tak ada Ustaz, kami turun malam tu Ustaz, pukul 12 tu masih lemak, pakai jadi terus ya. Esok bangun subuh je. Oh, rugilah. Sebulan ini bangun sahur, jangan tinggal sahur, dan kalau boleh sebelum sahur berazam bermula pada pagi besok 2 rakaat, jangan tinggal sekurang-kurangnya solat sunat tahajud. Mungkin besok baru starting 2 rakaat, lusa 2 rakaat, mungkin dah biasa sikit, masuknya 10 hari pertengahan, awal sikit dapat 4 rakaat, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat taubat. Subhanallah. Mungkin dapat momentum tu, semangat, seronok, jadi semua jadi syok, jadi mudah. 10 yang akhir dapat buat solat sunat tasbih. Ya salam. Allah. Solat hajat. Masya-Allah. Sebab apa? Sebab waktu sahur tu di akhir sepertiga malam tu doa kita sangat mustajab. Jadi sebulan ini memang kita akan bangun sahur. Jadi mungkin kalau kita ambil peluang itu, maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Amin ya rabbal alamin. Saya ni tak pandai nak cakap banyak, sebab Haikal pula ada depan malu saya. Itu sajalah sikit-sikit saya kongsikan. Tapi sekurang-kurangnya surah Ar-Rahman tadi mudah-mudahan masuk ke hati kita, untuk kita terus dampingi Al-Quran, untuk kita terus cintakan Al-Quran. Kita doa kepada Allah, ya Allah, dalam kehidupan aku ni, ya Allah, biarlah ya Allah sekurang-kurangnya sekali aku dapat habiskan 6,236 ayat itu, ya Allah. Itu sepatutnya menjadi dream kita yang paling mustahil. Sepanjang hidup kita yang Allah Ta'ala beri beberapa puluh tahun ini, ya Allah, tolonglah ya Allah, berilah aku kesempatan walaupun sekali aku dapat baca semua ayat dalam Al-Quran ini, ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Belum terlambat lagi, masih ada masa, ambillah peluang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita menjadi orang yang mendapat syafaat Ramadan, syafaat puasa, syafaat Al-Quran. Tengok, Al-Quran dengan puasa ni dia very close, sehingga kan dia boleh beri syafaat akhirat nanti. Quran kata aku nak beri syafaat kepada dia kerana apa? Kerana satu masa waktu malam berjaga dia baca aku, membelik-belik mushaf, membelik-belik lembaranku, terkumat kamit mulutnya menyebut-nyebut kalimahku, kata Al-Quran, maka aku nak bagi syafaat kepada dia. Allah. Kata puasa pula, oh aku nak bagi juga.
Kenapa? Kerana dia menahan lapar, menahan dahaga, menahan berbuat maksiat, menahan segala-gala perkara yang boleh membatalkan aku ketika siang hari berpuasa. Kerana aku puasa kata, kerana aku, maka pun nak beri syafaat kepada dia. Moga-moga kita semua, ibu-ibu ayah-ayah, Allah SWT izinkan kita mendapat dua syafaat ini, syafaat Al-Quran dan syafaat berpuasa. Dan itu dahulu aku maaf sangat banyak kekurangan saya. Semoga kita dapat rahmat, manfaat, dan kita dapat jumpa lagi masa yang akan datang. Semoga Allah SWT terima amal kita, puasa kita, ibadat kita sepanjang Ramadan ini. Sama-samalah kita muhasabah menu bagaimana amalan kita diterima ataupun tidak. Muhasabah kan, muhasabah insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala kasih kita kesian pada kita, Allah terima insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku lupa qawli hadha astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masalah sedang?